masuk bisnes tu mudah sebenarnya? Okay, sebenarnya semasa saya start business, I cakap dengan member saya, actually all of us lost our job sebab syarikat saya terpaksa tutup. Dan semasa saya cakap tentang business, my friends semua dia orang kata, business ni kena banyak duit, business ni susah, business ni kena buat buka office dekat KLCC, business ni kena buat syarikat. So apabila diorang duk fikir business ni sesuatu yang susah, memang susah nak start. Memang susah nak start. Memang it feels impossible to start. So that's why apabila saya duk fikir, right? Dan this is the advice yang apabila saya nak start business, saya pun terbaca, saya pun tengok dekat internet. Diorang kata, asalkan kita menyelesaikan masalah orang, itu boleh jadi business. Dan apabila kita menyelesaikan masalah orang, kita dapat duit, dan dari situ kita boleh start business. Okay, tapi sebelum tu, adakah Tuan senang nak jumpa dengan bisnes yang kita nak buat sekarang? Susah. It was a journey. It was a very long journey. So masa I first start business, semasa PKP kan, business pertama saya menjual madu. Okay. Tapi saya suka makan madu. I suka makan madu. Tapi bab menjual madu tu memang out. So I suka dia makan dengan jual tu berbeza. Walaupun subject matter tu sama, madu, tetapi makan madu tu memang saya sukalah. Tapi jual madu, lepas tu I letak dekat situ, saya, sedap, belilah. Oh, susah Ustaz. I jenis introvert. Kalau bab nak jerit-jerit, nak kata, beli, lepas tu nak tekan loceng semua, tak boleh lah. Okey. Jadi maksudnya ini percubaan yang kali keberapa ni? Selepas jual madu, I think 3-4 bisnes. Lepas tu saya buka bazar time Ramadan. Bazar pun pernah? Pernah.